Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osman bin Syamsul. Untuk tajuk Communication Skill Presentation, saya memilih pemimpin dunia iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Okey, baik. Seterusnya adalah pengenalan pemimpin iaitu pengenalan Tun Dr. Mahathir. Yang pertama, nama beliau. Nama yang diberi adalah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tarikh lahir beliau adalah pada tahun 10 Julai 1925. Beliau dilahirkan di Alor, Kedah. Kepimpinan beliau pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia sebanyak 2 kali. Kepimpinan yang pertama, beliau menjadi Perdana Menteri yang keempat pada tahun 1981 hingga 2003. Kepimpinan yang kedua, beliau pernah menjadi Perdana Menteri yang ketujuh pada tahun 2018 hingga 2020. Antara sumbangan beliau ketika menjadi Perdana Menteri Malaysia, yang pertama adalah memperkenalkan Wawasan 2020. Yang kedua, memodernkan sektor perindustrian. Yang ketiga, membangunkan projek-projek mega. Yang keempat, meningkatkan kedudukan Malaysia di peringkat antarabangsa. Antara sebab saya memilih beliau menjadi pemimpin yang saya pilih adalah berwawasan jauh. Kedua, berani membuat keputusan. Yang ketiga, berdisiplin dan tegas. Yang keempat, banyak menyumbang kepada pembangunan negara. Baiklah, slide seterusnya ialah keturunan. Dalam elemen keturunan, sifat semula jadi menjadi tunjang kepada corak kepimpinan dan komunikasi Tun Dr. Mahathir Mohamad. Antara sifat semula jadi yang dapat dilihat pada beliau ialah tegas, berkeyakinan tinggi, rajin dan berdisiplin, berfikiran kritis dan tidak mudah putus asa. Sifat-sifat inilah yang membentuk cara beliau memimpin dan berkomunikasi sepanjang menerjui negara. Sebagai contoh, keyakinan yang tinggi dalam diri beliau dapat dilihat melalui keberaniannya membuat keputusan untuk menubuhkan persatuan, iaitu Kereta Nasional Malaysia. Walaupun pada ketika itu ramai pihak meragui kemampuan Malaysia untuk menghasilkan kereta sendiri, Tun Dr. Mahathir tetap yakin dengan potensi negara. Keputusan tersebut membuktikan bahawa sifat semula jadi beliau yang yakin dan tegas telah memberi impak yang besar terhadap gaya kepimpinan serta cara beliau membuat keputusan demi membangunkan negara. Selain itu, sifat tidak mudah putus asa Tun Dr. Mahathir Mohamad dapat dilihat melalui pembinaan Putrajaya. Pada peringkat awal, projek ini menerima pelbagai kritikan kerana melibatkan kos yang tinggi dan dianggap tidak perlu. Namun, beliau tetap meneruskan pembinaannya kerana percaya Malaysia memerlukan sebuah pusat pentadbiran yang moden dan sistematik. Hasilnya, Putrajaya kini menjadi pusat pentadbiran persekutuan yang melambangkan kemajuan negara. Jelaslah bahawa semua sifat semula jadi beliau telah berjaya membentuk gaya kepimpinan serta komunikasi beliau sehingga berjaya membawa pelbagai perubahan dan kemajuan kepada negara kita. Okey, baiklah. Slide yang seterusnya adalah slide persekitaran. Slide ini menerangkan faktor persekitaran yang membentuk personaliti dan kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Persekitaran memainkan peranan penting kerana ia mempengaruhi cara seorang berfikir, bertindak, membuat keputusan dan terdapat 3 faktor utama iaitu keluarga, pendidikan dan pengalaman. Pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan institusi pertama yang membentuk sahsiah seseorang. Dalam konteks ini, keluarga Tun Dr. Mahathir sangat mementingkan nilai pendidikan serta mendidiknya dengan disiplin dan kerajinan. Pendidikan ini telah membentuk beliau menjadi seorang yang berakhlak baik, tanggungjawab dan berdisiplin. Kedua adalah faktor pendidikan. Beliau mendapat pendidikan di Sultan Abdul Hamid College sebelum melanjutkan pelajaran ke King Edward VII College of Medicine iaitu di Singapura. Pengalaman pendidikan ini bukan sahaja meningkatkan ilmu pengetahuan, malah membentuk kemahiran berfikir secara kritis, berkomunikasi dan membuat keputusan. Ketiga, faktor pengalaman. Pengalaman beliau bekerja sebagai doktor, berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat serta melalui perubahan landscape politik telah memberi kesan pendedahan yang luas kepada beliau. Pengalaman ini membantu beliau memahami keperluan rakyat dan cabaran yang dihadapi negara. Gabungan faktor keluarga, pendidikan dan pengalaman telah membentuk Tun Dr. Mahathir sebagai seorang pemimpin yang berpengetahuan luas,
berwibawa serta mampu berkomunikasi dengan rakyat daripada pelbagai latar belakang. Inilah yang menjadi asas kepada kejayaan beliau sebagai seorang pemimpin yang dihormati. Baiklah. Seterusnya adalah slide situasi, iaitu menerangkan bagaimana situasi atau peristiwa tertentu boleh membentuk gaya kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Dalam contoh ini, situasi yang dibincangkan ialah krisis kewangan Asia pada tahun 1997, iaitu krisis ekonomi yang memberi kesan besar kepada Malaysia dan negara-negara Asia yang lain. Jika krisis ini berlaku, pemimpin perlu membuat keputusan yang pantas dan tepat. Oleh itu, terdapat beberapa ciri kepimpinan yang ditonjolkan. Pertama, berani mengambil risiko. Dalam menghadapi krisis tersebut, Tun Dr. Mahathir berani mengambil tindakan yang dianggap luar biasa atau radikal demi menyelamatkan ekonomi negara walaupun keputusan itu mendapat kritikan daripada pelbagai pihak. Kedua, yakin dengan ketepatan keputusan sendiri. Tun Dr. Mahathir perlu mempunyai keyakinan terhadap keputusan yang dibuat berdasarkan fakta, data dan keadaan semasa. Keyakinan ini penting supaya rakyat dan pihak berkepentingan turut yakin dengan hala tuju yang dipilih. Tiga, tenang ketika menghadapi tekanan yang ekstrim. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, Tun Dr. Mahathir perlu kekal tenang supaya dapat berfikir secara rasional dan mengelakkan keputusan yang terburu-buru. Yang keempat, fokus kepada penyelesaian masalah. Pemimpin tidak hanya melihat kepada masalah yang berlaku, tetapi mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk memulihkan keadaan dan memastikan ekonomi kembali stabil. Situasi yang mencabar seperti krisis kewangan 1997 ni telah membentuk Tun Dr. Mahathir yang berani, yakin dengan keputusannya, mampu mengawal tekanan dan memberi tumpuan kepada penyelesaian masalah. Ciri-ciri inilah yang penting dalam kepimpinan, terutama ketika negara berdepan dengan krisis. Baiklah, slide seterusnya adalah gaya kepimpinan dan komunikasi. Slide ini menerangkan tentang gaya kepimpinan dan gaya komunikasi yang diamalkan oleh Tun Dr. Mahathir. Berdasarkan model ini, gaya kepimpinan beliau merupakan gabungan antara autokratik dan juga demokratik, bergantung kepada keadaan yang dihadapi. Pertama, gaya autokratik atau dominan. Gaya ini ditunjukkan apabila pemimpin perlu membuat keputusan yang tegas dan pantas, terutama ketika negara berdepan cabaran. Sebagai contoh, beliau menetapkan hala tuju negara dengan jelas serta menitikberatkan disiplin dan pencapaian bagi memastikan matlamat negara dapat dicapai. Yang kedua adalah gaya demokratik ataupun seimbang. Walaupun tegas dalam membuat keputusan, beliau juga mengamalkan pendekatan yang terbuka dengan mendengar pandangan pakar dan mengadakan perbincangan strategik bersama ahli kabinet sebelum sesuatu keputusan itu dibuat. Ini menunjukkan beliau menghargai pandangan orang lain dan mengutamakan keputusan yang terbaik. Dari segi gaya komunikasi pula, komunikasi beliau adalah jelas, tegas, berfakta, berkeyakinan dan mampu mempengaruhi orang lain. Cara komunikasi ini memudahkan rakyat memahami dasar kerajaan dan meningkatkan keyakinan terhadap kepimpinannya. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi gaya kepimpinan dan komunikasinya. Yang pertama, keturunan yang membentuk keyakinan diri serta nilai kepimpinan sejak kecil. Yang kedua, persekitaran yang memberikan ilmu, pengalaman dan pendedahan kepada pelbagai situasi. Yang ketiga, situasi yang membentuk keberanian beliau dalam membuat keputusan khususnya ketika negara berdepan dengan cabaran. Baik, seterusnya adalah slide refleksi dan aplikasi diri. Slide ini merupakan refleksi dan aplikasi diri, iaitu pengajaran utama yang saya peroleh daripada mengkaji berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir, serta bagaimana saya akan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Terdapat 4 pengajaran utama yang saya pelajari. Pertama, seorang pemimpin mesti mempunyai visi yang jelas. Visi yang jelas penting kerana ia menjadi panduan dalam menetapkan matlamat dan hala tuju supaya setiap tindakan yang diambil mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, komunikasi yang berkesan adalah kunci untuk meningkatkan keyakinan pengikut. Seorang pemimpin perlu menyampaikan maklumat dengan jelas, jujur dan berkeyakinan agar dapat membina kepercayaan serta memperoleh sokongan daripada orang yang dipimpin. Tiga, keberanian membuat keputusan kritikal membezakan pemimpin ketika berdepan krisis. Dalam situasi yang mencabar, pemimpin perlu berani membuat keputusan yang tepat walaupun berisiko dan mendapat kritikan. Keempat, pembelajaran sepanjang hayat dapat membina kompetensi. Seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar kerana ilmu dan pengalaman
yang sentiasa bertambah akan membantu mereka menjadi lebih berkesan dalam memimpin. Berdasarkan pengajaran tersebut, saya ingin menterjemahkan visi ini kepada tindakan. Sebagai bakal pendidik, saya komited untuk menggambarkan sikap berdisiplin, bertanggungjawab, bekerja dengan penuh dedikasi serta membina keyakinan diri. Saya juga akan sentiasa menambah ilmu, memperbaiki kemahiran komunikasi dan berusaha menjadi seorang guru yang mampu memberi kesan, memberi inspirasi kepada murid. Okey, baiklah. Ini slide yang terakhir iaitu slide arkitektur kepimpinan. Slide ini merupakan rumusan keseluruhan tentang arkitektur kepimpinan. Arkitektur kepimpinan bermaksud asas atau kerangka yang membentuk seseorang menjadi pemimpin yang berjaya. Seperti yang dinyatakan dalam petikan ini, seorang pemimpin yang hebat bukan sahaja mempunyai visi, tetapi juga keberanian untuk merealisasikan visi tersebut. Maksudnya, seorang pemimpin bukan sekadar mempunyai impian atau perancangan, tetapi perlu berani bertindak dan membuat keputusan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Dalam kajian ini, terdapat 3 elemen utama yang membentuk kepimpinan seseorang. Pertama, keturunan. Latar belakang keluarga dan nilai yang diterapkan sejak kecil membentuk sahsiah, keyakinan diri dan prinsip kepimpinan seseorang. Kedua, persekitaran. Pendidikan, pengalaman hidup dan interaksi dengan masyarakat membentuk personaliti, menambah ilmu serta meluaskan wawasan. Semua pengalaman ini membantu seseorang menjadi pemimpin yang lebih matang dan berfikiran jauh. Ketiga, situasi. Cabaran dan krisis yang dihadapi menguji keberanian serta kebolehan seseorang membuat keputusan. Situasi inilah yang membentuk ketegasan, kebijaksanaan dan daya tahan seorang pemimpin. Sebenarnya, kepimpinan bukanlah sesuatu yang lahir secara semula jadi, tapi dibentuk melalui gabungan keturunan, persekitaran dan juga situasi. Apabila ketiga-tiga elemen ini digabungkan, maka lahirlah seorang pemimpin yang berwawasan, berani bertindak dan mampu membawa perubahan besar kepada negara serta masyarakat. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.